Okay guys, hello. Ini abaikan, ni perhiasan je sebab nampak buruk sangat pakai tudung sarung je kan. Nampak bodoh. Walaupun tak bodoh pun, tahu je cantik je. Tapi untuk perhiasan lah kan. Okay, so nak kena cakap ke muka busuk sebab apa? Muka busuk sebab berbalik kerja. Kita kan independent woman. Okay, so kita kena buat video unboxing ni. Betul lah. Hari ni nak buat video unboxing. So video ni kena berdiri sebab kalau duduk nanti nampak keaiban dalam bilik sendirilah. Harap tak ada orang tengok lah. Okay, so jom kita unboxing. First, kita unboxing barang. Kenapa lah membungkuk Ada korang buat video unboxing membungkuk. Astagfirullahalazim. Okay, first kita unboxing. Masa nak berikan video assignment. Barang daripada ni barang daripada TikTok je, so tak payahlah unboxing. Tapi aku nak unboxing juga. Lens. Okay. Buruknya macam tak suka makan. Anas punya lip balm, I guess. Saja beli sebab murah, RM3.90. Murah duk. Murah. Apa kabur weh. Okay guys, dah try dua tadi. Ini Apple Tag. Okay tak? Nampak segar sikit kan muka. Nampak orang baru lepas gaji. So, abaikan. Murah tau, RM3.90 je. Next. Tujuan sebenar video ni dibuat sebab satu barang je sebenarnya. Tak ada satu barang, dia 10 barang. Tapi dia dapat daripada apps yang sama. Iaitu kita beli shopping online dekat apps. Mana? Apps nama Pinduoduo. Okay, so ni semua barang ni daripada China lah. Cuma apa? Bau base saya je tak bawa sekali. Bau base saya daripada China juga. So, jom kita unboxing benda ni. Kita just top up atas minggu RM50 je. So dapatlah semua barang. Ya ke? Mungkin lebih sikit. Tapi RM50 je lah, RM50 je. Barang daripada banyak-banyak kedai. Tapi di dalam satu kapsul. Dia macam satu kapal. Itulah. Okay, sekejap So nanti kita tunjuk satu-satu. Rasanya buat masa sekarang ni baru ada 3 barang. Saya ada lagi. Katakan banyak. Banyak barang. Cuma sekarang ni baru ada 3. Wah. So maybe kita akan sambung another video. Tengoklah barang yang sampai bila kan. Tak apa. The first one yang kita lihat lah. Ini memang barang apa yang saya beli dekat app tu. Murah je ni kalau dekat Shopee dalam RM20. Tapi dekat app tu dalam RM13. Kita kena bijak berbelanja. Ini adalah cardigan. Comel. Nanti kita post OOTD. Okay dah. Okay. Next. Kita buka implan. This one, selaku wanita yang pengemas. Tak boleh lah bersifat-sifat ni barang. Kita kan ada organizer. Ni tempat organizer baju.
Comel. Baru tak bagi baby comel. Tapi anak satu kan. Baby dah kita. Kita lah babynya. Nice. Dia satu. Max. Assassin nak bunuh orang. Boleh sebut. This one. Apa benda tu ni? I don't know what this is. Oh. Okay. Sebenarnya beli lampu. Sorry. Right, Bart. Ni nak tampal dekat belakang. Nak tampal. Buat letak muka kita yang comel ni. Nanti kalau main game kan. Lepas tu boleh tengok muka diri sendiri kat situ. Macam, ya Allah comelnya aku. Aku pakai Bart. 4 je. Next. Oh, mana ada next? Tengoklah. Kalau ada next, nanti kita sambung. Okay, itu je barang-barang kita for today. So far, so good. Dia punya